数百名孔教徒在御宝殿举行了庆祝活动 Gokok 的先生的生日，并进行相关的祭祀仪式。数百名孔教徒涌入位于 Dr. M. Isa 街的御宝殿。2025年2月25日星期二，庆祝 Gokok 的先生的诞辰。这场充满庄严和喜庆气氛的庆典，融合了多种宗教仪式。信徒们通过各种祭品表达对 Gokok 先生的敬意。御宝殿的秘书坤常表示，御宝殿的廖姓信徒们举行了祭祀仪式。Gokok 仙、天使泰特以及观音菩萨仪式以迎接神灵降临祭坛开始，随后神灵降临以拯救信徒。Yaitu Dewa Utama Gokok Gesien, kedua Tiansi Taite, yang ketiga Dewi Kuan Yin. Nah, tiga dijadikan satu pada hari ini dirayakan. Nah, yang pertama ritualnya adalah mengundang dewa untuk masuk ke dalam altar, posisi menyambut segala dewa. Nah, sudah. 接着进行素食祭拜和共享餐宴的仪式。坤常补充道，此次神明诞辰庆典的意义在于祈求神明的庇佑，并希望能够平安度过灾难。Ilham Wahyudi, PAL TV